Aku tak patut berada di sini malam itu, tapi tapak ini buat aku rasa kalau aku pergi, sesuatu akan ikut. Tanah di bawah kaki tak sejuk. Ia bernafas. Tiada angin, tapi besi berbunyi. Bukan jatuh, diseret. Aku panggil nama sesiapa yang tinggal. Suara aku mati sebelum sampai hujung. Lampu berkelip. Setiap kali gelap, aku rasa kepala aku ringan, macam ada tangan mengangkat dari dalam. Orang lama pernah kata, tapak yang keras tak mahu bangunan, ia mahu gantian. Aku ingat itu cerita, sehingga lubang itu, pandang balik, lubang asas, tak hitam, ia dalam, bukan dalam macam tanah, dalam macam sesuatu yang tahu. Aku berdiri di tepi, aku cuba undur, kaki aku tak dengar. Di belakang aku, bunyi besi berhenti. Sunyi itu menekan telinga sampai aku lupa cara bernafas. Nama itu tak disebut. Ia datang sendiri. Pengait tak muncul. Dia mengikat. Aku rasa tarikan di tengkuk. Bukan sakit, kosong, macam sesuatu mencabut niat dari kepala. Aku nak jerit. Paru-paru aku tak setuju. Aku jatuh atau aku dilepaskan. Separuh jalan, aku sedar satu perkara. Lubang ini pernah kenyang dan ia lapar lagi. Pagi esok, mereka jumpa kasut aku, topi aku. Mereka tak jumpa aku. Lubang ditimbus cepat. Simen dituangkan, seolah-olah nak menutup bunyi. Dan selepas itu, tapak jadi senyap. Terlalu senyap. Bangunan siap, tinggi, kukuh. Orang kata, ia tahan lama. Orang tak tahu, sesuatu di bawah masih memegang. Kalau awak masuk bangunan itu dan rasa, fikiran jadi perlahan, kepala jadi kosong, jangan duduk lama, kerana pengait tak ambil semua. Ada yang ditinggalkan untuk mengikat yang seterusnya.